Selamat pagi semua warga Elken. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mulakan dengan memperkenalkan diri saya. Saya merupakan doktor perubatan dan pada masa selepas dapat doktor perubatan, saya dapat satu lagi doktor iaitu doktor PhD. Dan saya bertugas selama 27 tahun di hospital, teaching hospital di Malaysia selama 27 tahun, dan saya merupakan tenaga pengajar di universiti, dan juga saya merupakan pakar, saya juga merupakan penyelidik, dan juga saya merupakan penulis buku. Jadi saya rasa saya qualify untuk memberi ulasan tentang isu-isu perubatan. Okey. Tuan-tuan dan puan, okey. Bagaimana saya bermula di Elken? Saya mengucapkan terima kasih kepada Aunty Mary yang telah memperkenalkan saya pada Elken, dan saya telah menggunakan sebahagian besar daripada produk-produk Elken di klinik saya. Jadi saya dapati dengan menggunakan ini, bermula dengan Genki, saya dapati mereka yang ada masalah frozen shoulder, masalah slip disc dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Jadi saya menggunakan, selepas itu saya guna pula hydrogen water, Hydromi, dan saya pula guna sekarang ni ialah hydrogen inhaler. Jadi ini semua membantu pesakit-pesakit saya. Jadi itulah menyebabkan saya jatuh cinta dan sesuai dengan prinsip saya yang saya hendak, iaitu tiga, iaitu saya hendakkan health, wealth and beauty, yang mana semua ketiga-tiga itu ada di dalam Elken. Iaitu apa yang kita hendak ialah kesihatan yang pertama. Kerana tak guna kita buat duit million sekalipun kalau kita tak sihat. Lepas kita sihat, kita nak juga kebebasan kewangan. Dan yang ketiga, bila kita dah sihat, ada kebebasan kewangan, kita juga nak pada beauty. Dan ketiga-tiga ini ada dalam Elken. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam masa 3 bulan sahaja, saya itulah adalah pencapaian ataupun income yang saya dapati. Alhamdulillah, ini semuanya terjadi kerana kehebatan, bukan kehebatan saya, bukan kehebatan tim saya, tetapi adalah kehebatan sistem yang ada dalam Elken, yang mana semua orang boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kira ramai doktor-doktor di Malaysia ni, dia terlalu panggil tunnel vision. Tunnel vision ni maksudnya dia tengok satu hala saja, kiri dan tangan kanan dia tak tengok. Tetapi saya berbeza. Kerana apa? Kerana saya melihat apa saja yang boleh membantu kesihatan pesakit, itulah saya gunakan. Jadi saya tidak rasa macam segan ataupun tidak rasa macam malu untuk menggunakan produk-produk walaupun ia merupakan produk-produk MLM. Setengah-setengah doktor kalau tengok produk ini MLM, dia takut nak memperkenalkan. Tetapi saya tengok ini dapat membantu pesakit-pesakit saya dalam masa singkat, itulah yang saya laksanakan. Alhamdulillah, dalam masa yang singkat saya dapat membantu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan bagaimana staf saya yang gaji 2-3 ribu, tetapi dengan Elken dia dapat income 3 kali ganda, 5 kali ganda, 10 kali ganda daripada gaji mereka. Dan Alhamdulillah, saya bawa bersama-sama 7 orang pada malam ini. Mereka merupakan achiever juga. Okeylah, dan ini adalah kejayaan juga dapat bawa tim saya seramai 7 orang ke Turki, insya-Allah. Jadi
Yang penting sekali di dalam Elken ini, bagaimana kita nak mencapai kejayaan mesti rajin dan impian yang jelas. Itulah yang berlaku. Alhamdulillah kita dapat capai semuanya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan, upline dan juga mentor kejayaan kami. Bermula daripada Aunty Mary, juga 3-star Crown Hasmawati, dan juga leader hebat kita iaitu 3-star Crown CJ Aling, dan tentunya pada tim daripada Elken. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.